Dalam sebulan 2 bulan sudah, dalam paper keluar berita 3 orang Israel masuk hospital. Saya pun baca lah sebab apa. Rupanya sebab terkejut bom. Hamas hantar roket meletup dekat dengan kawasan itu. Bukan kena mereka pun. Dia terkejut tu 3 orang masuk hospital. Punya lemahnya bangsa Yahudi ni sebenarnya. Sedangkan bangsa Palestin tu pergi sekolah tu letup bom. Orang wawancara, macam mana dengar letupan bom? Biasa orang ni. Budak-budak sekolah pergi universiti. Dia dengar letupan bom dah biasa. Sebab mereka ni punya orang kuat-kuat. Orang Yahudi tu pengecut. Dengar bom meletup, satu dah masuk hospital, 3 orang. Baru dengar bom saja. Jadi bila Nabi Musa ajak masuk dalam Palestin, nak berperang dalam Palestin, orang Bani Israel tak berani. Jadi mana boleh? Tu maksud ayat Quran, surah Al-Ma'idah, ayat 23. Kata orang Bani Israel, sesungguhnya dalam bumi Palestin itu ada satu kaum yang gagah perkasa, dan kami tak akan masuk ke dalamnya, melainkan apabila mereka semua keluar daripadanya. Mereka tak berani nak masuk. Sampai sekarang ni orang Palestin ni orang-orang yang gagah perkasa. Jadi Nabi Musa pun dia mohon pada Tuhan. Tuhan pun bagilah satu recommend lah. Kalau kamu masuk dalam Palestin ni, kamu akan menang, jangan risau, sebab aku tolong. Nabi Musa pun bagi tahu lah kepada Bani Israel, jom kita masuk Palestin, lawan pun tak apa. Sebab Tuhan dah janji lah kita akan menang. Apa jawab orang Bani Israel? Dah janji dah menang. Kalau macam tu kamu sajalah pergi. Kamu dengan Tuhan pergi, dua pergi berlawan. Masa ni Nabi Harun dah meninggal dunia. Kamu Musa pergi lawan, bawa Tuhan pergi lawan. Sebab dah janji menang lah, tak payahlah ajak kami. Punya pengecut, punya penakut. Maksud ayat Quran, hendaklah engkau pergi dengan Tuhanmu, maka berperanglah engkau berdua melawan mereka, manakala kami menunggu duduk di sini. Tu kata orang Bani Israel, punya takutnya nak berlawan. Okey, bila sampai ketentuan Tuhan, Nabi Musa pun wafatlah. Tak sempat masuk Palestin, Nabi Musa wafat. Nabi Musa diganti oleh Yushak. Siapa dia Yushak ni? Kita dah bicara hari itu dalam kisah pengembaraan mencari Nabi Khidir. Nabi Musa dia mengembara cari Nabi Khidir, dia bawa seorang teman nama dia Yushak yang tolong jaga ikan. Nabi Musa wafat, diganti dengan Yushak. Yushak jadi ketua. Jadi orang Bani Israel kali pertama masuk ke Palestin, mereka melalui 3 zaman. Zaman pertama, zaman ketua-ketua. Zaman kedua, zaman raja-raja. Zaman ketiga, zaman kejatuhan. Semasa zaman ketua-ketua ni, Yushak bin Nun jadi pemimpin. Tengok muka surat sebelah. Yushak berjaya pujuk orang Bani Israel supaya masuk ke dalam Palestin, menyeberang sungai Jordan, dan mereka bawa tabut, peti tabut. Peti tabut ni orang Yahudi dia cukup fanatik. Dia kata kalau bawa peti ni dia berperang, dia akan menang. Sebab tu sekarang mereka masih mencari peti tabut di bawah Masjidil Aqsa. Tu dia duduk korek lubang terowong bawah Masjidil Aqsa tu. Jadi Yushak bawa Bani Israel masuk ke dalam Palestin dan berperang. Dapatlah mereka menguasai satu kota kecil, nama dia kota Ariha. Tapi kekuasaan mereka setakat itu saja. Sepanjang pemerintahan ketua-ketua ni, selepas Yushak ganti orang lain. Begitulah pemerintahan ketua-ketua. Biasanya ulama-ulama Allah ketua ni ada yang Nabi. Semasa pemerintahan ketua-ketua ni, kaum Bani Israel di Palestin sentiasa dibuli. Sentiasa dibuli oleh orang-orang Palestin. Mereka tak boleh nak lawan sebab orang Palestin ni kuat. Antara nabi-nabi yang diutuskan, Nabi Asy'aya, Nabi Irmia, Nabi Zulkifli, Nabi Daniel, Nabi Samuel dan lain-lain. Banyak nabi sebagai ketua. Okey, habis zaman ketua, mai zaman raja-raja. Bila sampai zaman Nabi Samuel, dia ada 2 orang anak. Tapi 2 orang anak ni tak boleh pakai. Tukar rasuah. Orang Bani Israel sudah tak tahan dibuli oleh orang Palestin. Dengan sebab itu, maka minta Nabi Samuel tolong doa pada Tuhan. Samuel, kamu tolong doa pada Tuhan, bagi kami 1 orang raja. Kami tak pernah ada raja, bagi kami 1 orang raja. Nak buat apa raja? Raja tu, dia akan pimpin kami untuk lawan dengan orang Palestin. Nabi Samuel kata, aku boleh minta pada Tuhan nak raja. Tapi, kalau Tuhan bagi raja nanti,
raja ni dia akan zalimi kamu. Kamu sanggupkah? Kami sanggup. Dia akan ambil anak-anak isteri kamu ni. Sanggup. Dia akan bawa kamu pergi berperang. Sanggup. Memang itulah tujuan kami minta raja nak pergi berperang dengan orang Palestin. Ya, Nabi Samuel kata, okey tak apa, aku nasihatkan jangan minta raja. Tapi kalau kamu nak juga, aku doa. Nabi Samuel pun doa pada Tuhan minta raja. Raja Yahudi yang pertama. Raja Bani Israel yang pertama. Dia minta doa, dia pun dapat wahyu. Pilihlah satu orang. Siapa dia? Nama dia Tolut. Nabi Samuel kata, Tuhan dah pilih ni satu orang budak-budak nama dia Tolut. Inilah raja kita. Dah orang Yahudi Bani Israel ni tak puas hati pula. Mana boleh? Sebab Tolut ni orang biasa. Dia bukan orang bangsawan. Kami tak setuju. Tu Nabi Samuel kata, itulah. Aku dah cakap dulu dah. Jangan minta raja. Bila minta raja, kamu ni banyak kereta macam-macam. Sekarang ni kamu dah minta raja, Tuhan dah bagi Tolut. Kamu kena ikut cakap dia. Bani Israel pun ikutlah cakap Tolut. Jadi, Tolut ni raja Bani Israel yang pertama. Raja Yahudi yang pertama. Salah seorang panglima dia bernama Daud. Tu Nabi Daud. Nabi Daud ni, dia kuat, dia handal, pandai berperang, sampaikan pengaruh dia jadi kuat. Lebih kuat daripada Tolut. Tolut dia takut. Panglima aku ni, ikut ni dia lawan aku ni. Sebelum dia lawan dengan aku, baik aku bunuh dia siap-siap. Jadi Tolut nak bunuh Nabi Daud. Nabi Daud terpaksa lari pula, minta bantuan orang Palestin. Nabi Daud dengan bantuan orang Palestin, lawan dengan Tolut. Tolut ni kalah. Tolut kalah, anak dia nak jadi raja. Nabi Daud lawan dengan anak dia kalah. Nabi Daud pun jadi nak raja. Itu orang kata Raja Daud. Raja Daud, Nabi Daud. Nabi Daud ni terkenal kerana suaranya yang sedap. Dia membacakan kitab Zabur. Selepas zaman Nabi Daud, dia bagi pemerintahan kepada anak dia, Sulaiman. Itulah Nabi Sulaiman. Semasa pemerintahan Daud, pemerintahan Sulaiman ni, Bani Israel berada di kemuncak. Kerajaan Bani Israel di Palestin berada di kemuncak. Selepas zaman Nabi Sulaiman, dia mula jatuh. Zaman jatuh. Dua orang anak Nabi Sulaiman ni bergaduh. Masing-masing nak berebut kekuasaan. Dalam duk bergaduh dua kerajaan ni, datang Firaun dari Mesir, iaitu Firaun Sesek. Dia serang Bani Israel. Kalah Bani Israel. Itu kalah kali pertama, tak apa lagi. Datang pula satu orang raja besar daripada Babylon. Nama dia Bukhtanasar. Dia bucat Nizar. Dia serang tu dia